dia memang betul-betul accurate macam dalam movie korang tengok. Memang cantik Dia punya posing dia pun boleh macam-macam. Daripada depan belakang memang perfect lah Bumblebee Series 49. Assalamualaikum, hai, selamat datang korang ke akaun Abaras Batman. Jadi untuk episod keempat ni Abaras nak unboxing dan review collection Abaras Transformers Bumblebee Steel Series 49 ataupun SS49 daripada Hasbro dan juga Takara Tomy. Dan kalau korang nak tahu, figure Bumblebee ni diinspirasikan daripada Transformers movie yang pertama sekali. And kalau korang nak tahu juga, Bumblebee punya figure ni daripada Steel Series 49 ni adalah figure pertama yang Abaras dapatkan daripada line Steel Series sebab figure ni Abaras baru tahu rupanya ada brand ataupun company yang buat figure Transformers memang betul-betul accurate macam dalam movie. Jadi ni dia. Dan lagi satu Bebel sikit. Lagi satu Abaras dapatkan figure ni secara BIB Abaras dapat figure, Abaras dapat semua aksesoris, kotak, backdrop. Cuma satu je Abaras tak dapat, transparent box yang untuk letak figure dalam ni. Jadi Abaras ketepikan dulu figure ni. Jadi kalau kita tengok kat sini, ni kotak dia Dekat depan ni kita ada gambar Bumblebee dan Steel Series 49 Bumblebee. Dan kalau kat sini kita tengok daripada movie Transformers 1. Dan kat sini figure ni daripada Hasbro dan juga Takara Tomy. Dekat belah kanan ni kita ada Transformers dan logo Autobot. Jadi dekat belah kanan pula, belah kanan kita ada gambar Bumblebee yang memang betul-betul cantik Lepas tu kita ada logo Autobot kat sini. Dekat bahagian belakang kita ada gambar Bumblebee punya figure dalam robot mode dan juga recycle mode. Dan kalau korang tengok kat sini, dia ada dalam 39 step untuk tukarkan daripada robot mode ke recycle mode dan vice versa. Dan kalau korang nak tahu, figure ni dalam ni dia ada backdrop juga jadi korang boleh buat photoshoot ke, ambil gambar ke apa-apa. Jadi ni belah belakang. Dan bawah ni lebih kepada manufacture dekat mana. Dekat belah kiri pula, belah kiri kita ada gambar Bumblebee dan Steel Series 49. Dan kalau korang nak tahu, ini adalah deluxe class untuk figure ni. Lepas tu dekat bahagian atas pula, atas kita ada figure, logo Transformers 1 punya movie. Dan last sekali dekat bahagian bawah kita ada, yang ni lebih kepada manufacture dekat mana. Nanti kalau korang dah dapatkan figure ni, korang boleh check. Jom kita ke next part unboxing part untuk figure ni. Untuk unboxing part figure ni Abaras dapat secara BIP. Jadi untuk experience unboxing biasa je. Jadi kalau kita tengok kat dalam ni, kita ada backdrop. Abaras keluarkan satu. Jadi dalam ni tak ada apa-apa, Abaras letak tepi dulu. Apa yang kita dapat dalam ni, first sekali kita ada ni aksesoris dia. And then kita ada ini manual dia. Memang cantik lah. Lepas tu ada lagi satu. Yang ni dia tak ada apa-apa sangat. Yang ni lebih kepada hazard Abaras rasa. And then last sekali kita ada figure Bumblebee sendiri dan juga aksesoris dia. Kalau korang tengok kat sini, aksesoris tu Abaras dah pasang sekali dengan Bumblebee ni. Dia punya weapon dia. Jadi jom kita ke next part untuk what's in the box untuk Transformers Bumblebee Steel Series 49 ni. Jadi kita dah sampai dekat part what's in the box. Jadi dalam kotak Transformers Bumblebee Series 49 ni, apa yang kita dapat first kali, figure Bumblebee, which is ini memang betul-betul cantik bagi Abaras. Accurate macam dalam movie. Lepas tu kalau aksesoris dia memang tak banyak. Kalau dari segi weapon ada satu je. Weapon untuk Bumblebee ni ada satu je. And then kita dapat manual untuk Bumblebee ni. And then yang ni lebih kepada hazard. Dan last sekali kita ada backdrop yang bagi Abaras just nice untuk figure ni. Jadi jom kita pergi ke next part untuk figure review, transformation guide dan juga articulation untuk Bumblebee ni. Korang, jadi kita dah sampai ke part figure review, transformation guide dan juga articulation. Jadi
Abang nak tunjuk dulu transformation guide. Mesti ni part yang paling korang tak sabar kan. Okay. Bumblebee ni sekarang ni dia dalam robot mode. Jadi abang akan tukarkan kepada recycle mode. Okay. Jadi transformation untuk Bumblebee ni tak susah sebab dia kereta. Okay. Dia kenderaan darat. Kalau macam di figure-figure Decepticon, dia agak susah sebab dia lebih kepada kapal terbang. Kapal terbang lagi leceh. Okay. Kalau kereta senang sikit. Okay. Jadi kat sini kalau abang ras, cabut aksesoris ni dulu. Okay. Aksesoris ni cabut dulu. Okay. And then tangan ni korang tegakkan dia. Tangan tegakkan dia. Okay. Lepas tu kalau korang tengok kat sini, kaki dia ni ada apa nama, ni kan. Korang just tarik macam ni. Okay, bagi dia macam ni. Okay. Sama juga macam sebelah kiri. Korang tarik dia. Okay. Sampai ujung macam tu. Korang tegakkan. And then belah yang ni, yang lutut dia ni, korang sengitkan. Okay. Yang ni pun sama, korang sengitkan yang sebelah kaki kanan ni. Okay. Lepas tu kita kena pusingkan dia punya pinggang ni. Pinggang ni korang kena hati-hati sebab dia jenis satu macam ni kan, senang patah. So kalau abang bakal pegang ni sekali dengan dia punya pinggang. So ni bahagian depan kan. Bahagian depan abang rasakan pegang ni. So korang pusingkan je pinggang dia. Okay. Okay. And then bila dah jadi macam ni, korang pusingkan dia punya kaki 180 darjah. Kaki yang sebelah ni pun sama. Okay. Dah jadi macam ni. Okay. Kita pergi kat belakang. Yang ni korang angkat dulu. Lepas tu bahagian ni kan, bahagian ni korang tarik keluar. Ni pun korang tarik keluar. Okay. And then dekat bahagian sini, kalau korang nampak ada ni cermin ni, korang angkat je. Korang angkat ke sini. Okay. Jadi macam tu. Yang sebelah kaki kiri pun sama, korang naik ni. Sebab korang nak masukkan part yang ni. Okay. Jadi dekat sini, kalau korang nampak dia ada macam joint sini, korang tolak dia macam tu. Okay. And then yang ni pun korang tolak. Korang tolak sini sampai ada bunyi. Okay. Jadi bila ada bunyi, korang masukkan dekat sini. Kalau korang tengok kat sini ada slot kan. So ini untuk masukkan slot yang ni. Okay. Korang tengok abang rasakan. Masukkan kat situ. Okay. Jadi dia nampak bentuk bumper. Okay. Yang belah kaki kanan, kaki belah kiri pun sama. Kaki belah kiri pun sama. Korang masukkan macam ni. Okay. So korang tolak ni dulu. And then korang tolak dia ke ni. Okay. Jadi korang tekan macam ni. Korang masukkan slot kat sini. Jadi dia dah jadi macam ni. Okay. Jadi bumper. Dan bahagian yang lutut ni, korang, yang tajam ni korang masukkan ke dalam. Belah apa, sini bersama. And then kalau korang nampak ada slot ni, ni untuk masukkan kat slot sini. Okay. Korang just tekan je. Okay. Okay, korang tekan je. Jadi dah siap dekat bahagian bumper ni. Okay. Lepas tu dekat bahagian ini, yang ni agak complicated sikit. Okay. Yang ni kalau abang ras ni dulu angkat macam ni. Okay. Dia asal macam ni, korang angkat macam ni. Lepas tu yang ni yang kuning ni kan, ada dua ni tangan dia, korang bawa ke bawah. Korang bawa ke bawah. Okay. Yang ni pun korang bawa ke bawah sampai dia jadi macam ni. Baru senang korang nak pusing bahagian ni. Korang pusing ke bawah. Okay. Dia asal macam ni, korang pusing ke bawah. Okay. Lepas tu yang ni korang tarik je ke depan. Korang tarik ke depan sebab dia ada joint kat sini. Okay. Yang ni korang ke bawah kan. Yang ni pun sama, korang ke bawah kan. Okay. Jadi ini dia dah kat depan. Lepas tu bahagian atas ni korang tarik keluar. Atas ni korang tarik keluar. Okay. And then kejap baru fokus kan. Okay. Lepas tu yang ni, yang ni korang letak dekat sini, betul-betul kat sini. Okay. Jadi part untuk yang ni, yang ni korang pusing arah
ikut jam, yang ni lawan jam. Okay, macam ni, and then macam ni. Okay, yang ni dia part tricky sikit. Jadi korang tolak macam ni. Okay, yang ni korang pusing ke depan, yang ni korang pusing ke depan. Okay, tadi kita dah turunkan ni, kita dah tarik dia ni. So korang letak je kat sini. Tu. Sekejap korang kena adjust sikit. Ni korang kena ke bawah sikit. Korang kena hati-hati sikit sebab dia senang tercabut. Okay, yang ni korang tarik dulu. Okay, jadi yang dekat depan ni, korang nampak tak dia punya depan dia kan. So korang pusingkan. Sekejap baru fokus kan. Okay, jadi ni kat depan ni, korang angkat dia, masukkan dia macam tu. Okay, yang ni pun sama. Okay, lepas tu korang ketatkan. Okay, lepas tu yang bahagian sini, tayar dia ni, korang cantum je kat slot dia ni. Okay, korang cantumkan ni juga. Okay, lepas tu bahagian tangan ni, yang ni bahagian shoulder dia. Shoulder ni korang pastikan dia kat tepi macam ni. Okay, korang pusingkan dia bahagian pintu tepi ni. Yang sebelah tangan kanan pun sama, korang pastikan dia kat tepi ni. Okay, bila dia jadi macam ni, sekejap, bila dia jadi macam ni, tangan ni make sure korang pusing macam ni. Okay, sebelah sini pun sama, korang pusing macam ni. And then masuk je dekat sini. Masuk je dekat ni. Kuning yang ni korang rapatkan dengan yang warna kelabu ni. Okay, masukkan. Dia memang akan muat-muat. Okay, sebelah sini sama. Masukkan. Jadi dah ketat kat sini. Okay, and then yang bahagian pintu dia ni, yang ni korang angkat ke atas. Okay, ada kejip macam ni. Sebelah kiri pun sama. Okay, and then just tutup je pintu dia. Okay, tutup pintu dia. Yang ni korang kena adjust sikit lah supaya dia ketat. Okay, korang adjust. Okay, ketatkan pintu dia ni. Pintu dia agak susah sikit nak ketat. Okay, lepas bawah ni korang tutup je. Okay, jadi lebih kurang macam ni lah bila korang dah kemas-kemaskan nanti. Okay, dah jadi kereta dah. Okay, memang cantik lah. Okay, lepas tu aksesoris tadi, kan tadi kita ada aksesoris kan. Aksesoris ni kalau korang nampak ada slot kat sini kan. Jadi sini pun dia ada tempat dia punya nak masukkan slot. Okay, jadi kat sini, yang ni tempat dia. Kalau korang tengok ada dua ni, korang masukkan dia dekat slot yang ada dekat bonnet kereta belakang ni. Okay, jadi dah siap. Okay, simple je. Dia tak susah mana. Kalau korang dah biasa buat, nanti senang korang nak buat. Okay, jadi untuk tukarkan dia daripada recycle mode ke robot mode pun tak susah mana pun. First sekali korang cabut aksesoris dia. Okay, cabut aksesoris dia. Lepas tu macam biasa, abang rasakan start dengan tepi dia ni dulu. Okay, dia punya pintu dia korang buka dulu. Korang buka je. Lepas tu tayar depan ni pun korang buka. Okay, ni korang pegang sini. Okay, ketatkan dia macam ni, kepitkan dia macam tu. Okay, yang ni pun baras buka macam ni. Okay, and then bila dah siap, keluarkan tangan dia pula. Tangan dia kan kita letak tadi kan. So kita keluarkan balik. Keluarkan balik. Keluarkan balik. Okay, panjangkan dia. Kuning ni tarik keluar. Yang ni buka untuk senang korang buat transformation dia. Okay, lepas tu bahagian depan ni, korang turun ke bawah. Atau yang ni pun tarik turun ke bawah. And then yang ni korang tarik je. Okay, korang tarik. Okay,
Jadi untuk chest ni korang pusing ke bawah, tekan. Tekan ke dalam. Pusing ke bawah, tekan ke dalam. Okey, dah jadi chest dia. Lepas tu yang ni korang biarkan dulu. Okey. Lepas tu bahagian belakang ni, kalau Baras suka tarik dulu ni. Tarik dulu. And then ni tutup. Yang ni pun tutup. Okey. Lepas tu Abang akan start dengan kaki. Kaki ni korang buka je. Dan yang ni korang tarik keluar. Okay, untuk bukakan dia punya, keluarkan ni dulu. Keluarkan ni dulu. Okay. Lepas tu baru keluar, buka yang ni. And then tarik. Tarik je, okay. Sampai dia ada bunyi macam tu. Okay. Sebelah sini bersama. Buka ni. Tarik dia keluar. Okay. Sampai ada bunyi macam tu. And then belah sini tutup. Yang ni pun tutup. Okay. Yang ni sengitkan dulu. Yang ni pun sengitkan dulu. Pusing pinggang dia. Macam abang cakap tadi, pegang takut patah, senang patah. Okay. Okay. Lepas tu dah siap ni, pusingkan kaki dia. Lutut dia ni. Lepas tu yang ni lutut dia ni, korang tajam ni make sure kat atas. Yang ni pun korang pusingkan. Punya tajam ni dekat bahagian atas. Okay. And then belah kaki dia ni korang kedepankan. And then tekan. Korang rapatkan. Kalau korang tengok kan, rapat kan. Okay. Ini pun sama, korang rapatkan. Baras punya Bumblebee yang bahagian sini dia agak ketat juga. Join dia ketat. Okay. Okay, dah macam ni. Kuning ni korang tutup. Yang ni pun korang tutup. Okay. Jadi dekat belah tangan ni, yang ni korang pusing ke sini. Yang ni pun korang pusing ke sini. Chest ni korang letak je. Lepas tu yang kuning ni korang naikkan ke atas. Kuning ni korang naikkan ke atas. Okay. Yang belah tangan belah kanan sama, korang naikkan ke atas sampai dia masuk betul-betul dekat kelabu ni. Okay, korang tengok okay. And then belakang ni korang turunkan ke bawah. Turun ke bawah. Ni masuk ke sini. Okay. Okay. Lepas tu yang ni Baras akan adjust macam ni. Baras akan adjust macam ni. Yang ni korang jangan lupa bawa turun bawah. Yang ni pun jangan lupa korang bawa turun bawah. Okay. Okay. Jadi dah siap dah. Lepas tu yang ni korang tekan. Bagi nampak macam tu lah. Ini pun sama. Korang tekan. Okay. Adjust. Lepas tu untuk aksesoris tadi, masukkan dia dekat tangan dia. Okay. Yang ni korang nampak dia punya ni masuk dekat tangan dia. Okay. Jadi kita dah siap dah cara nak tukar daripada robot mode, bicycle mode ke robot mode. Okay. Okay, jadi jom kita pergi ke part apa tu, tak tersusun ayat nak cakap. Jom kita pergi ke part figure review dan articulation. Okay. Okay, jadi part figure review dan articulation dari segi robot mode. Okay. Jadi Baras kalau tengok kat sini kan, bagi Baras ini adalah apa nama orang kata, Transformers figure yang memang betul-betul accurate ni, macam dalam movie. Korang tengok Bumblebee ni memang kemas ya. Dia punya dari segi ketinggian, simetri memang just nice lah, sama macam dalam movie. Okay. Korang tengok kat sini. Yang Baras zoom kan. Okay, korang tengok yang ni di dalam apa tu, battle mode dia punya mask ni. Okay. Dan kalau korang tengok kat sini, logo Autobot ni kemas je dia. Apa, paint job dia nice walaupun kecil. Ni memang kecil ni. Okay. Lepas tu warna dia memang cantik lah. Yang ni chest dia paling Baras admire series punya figure ni. Okay. Korang tengok sculpting bahagian apa tu, lengan dia ni memang cantik. Okay. Memang cantik ni chest dia. Tengok sculpting dia bahagian sini memang lawa. Okay.
Ni dia punya lengan dia, okey. Abaras tunjuk. Ni lengan belah kanan. Okey. Ni belakang dia. Ni kaki belakang dia. Dan yang ni kaki depan dia, okey. Biasanya kalau Transformers punya Studio Series ni kan, Abaras boleh cakap kalau dari segi depan memang cantik lah dia punya, kalau kita nak ambil gambar. Tapi belakang biasanya kosong. Tapi untuk Bumblebee Studio Series 49 ni kan, kalau daripada depan dah lawa, belakang pun still lawa. Dia nampak simetri lah. Daripada tepi dia lawa, daripada kanan dia lawa. Memang good job lah Hasbro dan Takatomi buat figure ni, okey. Dan kalau dari segi paint job pula, paint job bagi Abaras memang accurate sangat dalam movie, okey. Cuma satu benda Abaras nak cakap dekat korang kan, kalau korang tengok dekat internet, sebelum Abaras beli ni pun, Abaras ingatkan kuning dia ni kuning macam kuning cair okey. Tapi sebenarnya kuning ni kuning yang dia kuning ke orange sikit. Dia macam warna sauce mustard, okey. Okay, kuning ke orange sikit. Memang accurate dalam movie. Cuma Abaras tak ada lagi Bumblebee punya figure yang Studio Series daripada Revenge of the Fallen. Yang tu Abaras tengok dekat banyak-banyak source, kalau bandingkan dengan yang ni, yang tu lagi orange. So kemungkinan besar kalau Abaras tengok figure tu depan-depan mata Abaras, memang lagi orange lah yang tu. Okay, sebab yang ni pun dah orange dah. Okay. Dari segi dia punya ni, kelabu dia ni, okay, yang ni kalau korang tengok dekat kamera Abaras, kelabu dia ni nampak macam kelabu cair, okay. Tapi sebenarnya ni kelabu ni dia lebih kepada space grey, okay. Dia kelabu gelap sikit. Yang ni korang nampak macam kelabu, tapi sebenarnya ni warna hitam, okay. Yang ni pun korang nampak macam kelabu dalam video Abaras, tapi sebenarnya dia warna hitam, okay. Okay. Dari segi articulation pula, Abaras boleh cakap kepala dia ni korang boleh pusing semua. Tapi korang kena adjust sikit sebab dia susah, okay. Boleh 360 darjah boleh, okay. Dongak ke atas limited, ke bawah pun limited, okay. Lepas tu dekat bahagian shoulder pula, shoulder korang boleh tau pusing, korang boleh ke depan, ke belakang, korang boleh pusing 360 darjah. Tapi korang kena adjust sikit sebab belakang dia ni ada ni, dia punya ni, okay. Okay. Lepas tu yang ni korang boleh ke atas, tapi dia agak limited sebab yang ni terkena ni, okay. Okay. Jadi yang bahagian antara bicep dengan forearm ni korang boleh 360 darjah, okay. Sini boleh, ke belakang tak boleh. Kalau korang nak belakang korang kena adjust macam ni, okay. Untuk bahagian ni tangan dia, korang tak boleh pusing, korang tak boleh gerak apa-apa. Sama juga macam tangan belah kanan. Yang ni korang boleh 360 darjah, cuma korang kena adjust belakang ni, okay. Okay. Lepas tu yang bahagian forearm dengan bicep ni korang boleh pusing macam ni, okay. Memang posing, orang kata figure ni memang cantik lah kalau nak posing macam-macam, okay. Lepas tu bahagian pinggang pula, pinggang korang boleh pusing 360 darjah. Cuma korang kena hati-hati sebab macam Abang cakap tadi, dia punya ni memang nipis, so takut patah ke apa, okay. Boleh pusing 360 darjah. Ke depan tak boleh, ke belakang tak boleh, ke kiri ke kanan pun tak boleh, okay. Untuk kaki pula, kaki kita boleh ke depan, kita boleh ke belakang, okay. Kalau ke tepi boleh, ke dalam tak boleh, okay. Sama juga macam kaki belah kanan, ke keluar boleh, ke dalam tak boleh, ke depan boleh, ke belakang pun boleh, okay. Okay. Kau boleh sampai macam ni, okay. Jadi untuk lutut pula, lutut kau boleh macam ni, ke depan tak boleh, ke kiri tak boleh, ke kanan tak boleh. Cuma kau boleh pusing macam ni, okay. Sama juga macam sebelah sini, ke belakang boleh, ke depan tak boleh, pusing boleh, okay. Pusing sebelah sini pun boleh, kanan kiri tak boleh. Dan last sekali dekat bahagian ni, yang ni korang boleh adjust, cuma korang kena keluarkan kalau korang nak adjust, okay. Lepas tu yang ni korang boleh ke dalam dan juga keluar tak boleh. Pusing pun tak boleh, okay. Okay. Jadi ni figure review dan application untuk dari segi robot mode. Jom kita pergi ke part figure review dari segi recycle mode, okay. Okay korang, jadi dari segi recycle mode pula, dari segi recycle mode bagi Abaras, dia accurate macam dalam movie, okay.
Cuma ada part yang Baras tak berapa berkenan, which is dekat bahagian apa, dekat bahagian depan ni. Okay, kalau korang tengok dekat depan ni kan, dia belakang ni dah nice lah dia punya tebal dia. Okay, tapi bila pergi dekat bahagian apa, depan ni, depan dia tirus tau. Jadi bagi Baras tak kemas. Okay, Baras ada tengok dalam apa nama, dalam internet, kalau nak bandingkan figure Series 49 ni dengan 74, yang Revenge of the Fallen tu, Revenge of the Fallen tu lagi cantik kalau dalam recycle mode. Okay, sebab dekat bahagian ni dia sama macam bahagian belakang, dia tebal. Okay, kalau tengok daripada tepi memang bahagian Baras tak accurate sangat ni. Patutnya dia akan tebal sikit. Okay, sebab korang tengok kan, dia nampak macam menurun. Okay, dia tak kemas. Okay, tapi yang ni boleh jadi robot mode, dia cantik kat bahagian chest. Tapi kalau yang Bumblebee lagi satu tu, apa, robot mode, dia kurang cantik bahagian chest dia. Bagi Baras ada pros and con lah untuk dua-dua figure tu, dua-dua figure ni. Okay, jadi ni dia punya belakang dia ni, paint job dia biasa je. Okay, okay, ini plain, memang plain. Okay, pintu dia ni, cermin dia ni korang boleh tengok bahagian dalam. Okay, cermin dia korang boleh tengok bahagian dalam. Okay, lepas tu dekat bahagian depan dia, yang ni ok lah, ada logo, nampak juga logo ni. Ok, lepas tu bahagian tayar ni, tayar dia ni, gigi dia ni just ada kiri dan kanan je, tengah-tengah ni tak ada apa-apa. Ok, sama juga dengan yang lain. Ok, ini bahagian bawah. Ok, overall bahagian Baras cantik lah. Dia jadi recycle mode. Ok, tapi korang tak boleh expect dia nampak macam smooth je kuning dia ni, sebab dia ada line-line ni. Okay, sebab korang nak dah tukarkan dia jadi recycle mode, so ada macam gap-gap ni. Okay, jadi kalau dari segi nak apa tu, nak bawa dia sebagai kereta, tak ada masalah. Okay, dia smooth je, dia tak ada tersekat apa-apa. Okay, korang tengok, kalau korang letak dia punya aksesoris pun apa, tak ada apa-apa masalah. Okay, sekejap Baras try letak. Tak ada apa-apa masalah. Okay, jadi ni dalam recycle mode. Okay, jadi jom kita ke next part untuk accessories review. Okay, jadi part untuk accessories review, accessories yang kita dapat tak banyak. Okay, first kali kita dapat yang ni, weapon untuk Bumblebee ni. Okay, kalau korang tengok dekat sini, dia punya sculpting dia memang cantik lah. Despite dia punya paint job dia memang plain warna hitam, tapi disebabkan sculpture dia ni buatkan apa, weapon ni ada satu colour pun still nampak ok, sebab sculpture dia cantik. Ok, nampak bentuk apa semua. Ok, lepas tu apa yang kita dapat seterusnya, kita ada ni backdrop. Ok, backdrop ni bagi Baras just nice untuk figure Bumblebee ni. Dia tak terlalu besar sangat dan tak terlalu kecil sangat. Ok, dan kalau korang tengok dekat sini, ni yang Baras tak silap Baras lah, ni scene masa Bumblebee dia nak tukar daripada kereta lama kepada kereta baru. Ok, dan kalau kat sini kita ada Series 49, sini kita ada logo Transform, logo Autobot, sama juga sebelah sini. Lepas tu kita ada Transformers, dan dekat sini ada logo Transformers 1 punya movie. Ok, dekat bahagian bawah ni tak ada apa-apa, dan bahagian belakang ni tak ada apa-apa. Ok, okay, seterusnya dia ni lebih kepada hazard. Okay, hazard ni Baras tak walk through. Okay, sebab dia simple je. Seterusnya kita dapat manual. Manual ni bagi Baras memang cantik lah. Kertas yang dipakai pun kertas yang agak premium. Okay, kat depan ni kita ada gambar Bumblebee, cantik drawing dia. Okay, black and white ni. Lepas tu Series 49 kita ada Transformers, logo Transformers movie, Bumblebee. Okay, dan dekat bahagian belakang ni kita ada Soundwave Series 51 punya gambar, dan juga Archie Chromia Elita 1 Series 52, which is korang boleh jadikan koleksi ataupun dapatkan. Okay, dan kalau korang nak tahu dekat channel Baras dah review Archie Chromia dan Elita 1, korang boleh tengok dekat scroll dekat channel Baras, dan Baras akan letak link tu dekat description. Okay, dan untuk apa, review ataupun unboxing figure Transformers yang lain Baras akan buat. Okay, korang boleh check dekat akaun Baras. Okay, dekat channel Baras
Okay. Lepas tu yang ni kita balik semula pada manual. Kalau kita buka kat sini agak panjang manual ni. Tapi manual ni bagi Abbas agak membantu untuk korang tukar daripada robot mode ke recycle mode dan vice versa. Okay. Semua step kat sini memang kemas. Okay. Korang senang faham. Cuma korang kena belik betul-betul lah kalau first timer. Okay. Okay. Apa-apa pun kalau korang tengok manual ni, korang kena tengok juga dekat source luar cara nak tukarkan. Sebab Abang rasa ada je figure Transformers Studio Series yang dalam manual dia tak tunjuk pun cara tukar tu. Tapi sebenarnya part tu patut kena ada dalam manual ni. Okay. Jadi tu je part accessories review. Jom kita pergi ke next part, figure and accessories matching. Okay. Okay, jadi kita dah sampai ke part figure and accessories matching. Okay. Jadi accessories yang kita ada tak banyak. Okay. Untuk weapon kita ada satu je, yang ni. Jadi yang ni korang boleh je korang masukkan dia kat sini. And then jadi nampak Bumblebee dia pegang dia punya weapon. Okay. Lepas tu lagi satu accessories yang kita ada, accessories yang terakhir, dia punya backdrop. Okay. Backdrop dia bagi balas just nice lah untuk figure Bumblebee ni. Okay. Kalau korang tengok dia punya size dia pun tak terlalu besar dan tak terlalu kecil. Just nice untuk kalau korang letak atas ni. Okay. Macam tu. Okay. Jadi tu saja untuk part figure and accessories matching. Jom kita ke next part untuk figure size and figure size comparison with other figures. Okay korang, untuk part yang ni jadi kalau Baras tegakkan Bumblebee ni straight. Okay. Baras tegakkan dia. Kalau Baras ukur ikut baris ni, Bumblebee punya ketinggian ni ada dalam 4.5 inci macam tu. Okay. Dalam 4.6 macam tu. Dan kalau kita nak bandingkan dengan figure yang lain, Baras kat sini Baras ada Optimus Prime Studio Series 32. Okay. Kalau kita tengok kat sini, ni tinggi Optimus Prime dan ini tinggi Bumblebee. Okay. Kalau tengok kat sini, Optimus Prime lebih daripada 6 inci. Okay. Tapi kalau nak bandingkan dua figure ni, kalau dalam movie bagi Baras accurate lah. Bumblebee memang lebih kecil daripada Optimus Prime. Okay. Lepas tu Baras ada lagi satu. Okay. Jazz Studio Series pula. Jazz, kalau tengok dekat sini, Jazz ni hampir sama dengan Bumblebee. Okay. Kalau tengok dekat sini, yang ni Baras tak tegakkan lagi Jazz ni. Tapi kalau ikut dalam movie, sepatutnya yang ni besar sikit daripada Jazz ni. Tapi bagi Baras acceptable lah untuk ketinggian Bumblebee dengan Jazz ni. Okay. Kalau tengok kat sini memang hampir sama. Okay. Lepas tu Baras nak bandingkan dekat korang. Yang ni bukan Transformers punya figure. Okay. Yang ni DC punya figure. Baras ada kat sini Deathstroke daripada Batman Arkham Origin video games. Yang ni McFarlane Toys. Okay. McFarlane Toys punya jenama memang tinggi. Okay. Kalau tengok kat sini McFarlane Toys ni, okay, lebih daripada 6 inci juga. Abang rasa ada dalam 6.5 maybe. Okay. Tengok kat sini, ya, Abang rasa bandingkan satu. Okay. Ni ketinggian antara Optimus dan juga Bumblebee. Yang ni ketinggian antara Bumblebee dan juga Jazz. Dan last sekali ketinggian antara Bumblebee dan juga McFarlane. Okay. Okay. Jadi jom kita ke next part untuk posing review untuk Bumblebee Studio Series 49. Okay, jadi kita dah sampai part posing review. Ini posing pertama untuk Bumblebee. Korang boleh tiru untuk korang letak dekat korang punya box ke apa. Okay. Dan yang ni posing kedua. Okay. Dan yang ni posing ketiga. Dan posing yang terakhir. Korang tengok Baras memang betul-betul minat dengan figure Bumblebee Studio Series 49 ni. Okay. Sebab dia boleh posing macam-macam tau untuk figure Bumblebee ni. Dan dia memang betul-betul accurate macam dalam movie korang tengok. Memang cantik. Dia punya posing dia pun boleh macam-macam. Daripada depan belakang memang perfect lah Bumblebee Studio Series 49.
Okey, jadi kita dah sampai ke penghujung video. Secara konklusinya Abang sangat-sangat suggest untuk korang dapatkan figure ni, Transformers Bumblebee Studio Series 49, sebab figure ni memang betul-betul accurate ni macam dalam movie. Dan ni figure pertama yang Abang dapatkan daripada Studio Series punya line, dan ni figure pertama yang buat Abang realise ada company ataupun brand yang buat figure Transformers yang betul-betul macam dalam movie, which is Studio Series punya line. Jadi Abang recommend untuk korang dapatkan figure ni, dan Abang sangat-sangat recommend untuk korang dapatkan semua figure Transformers daripada Studio Series punya line sebab dia accurate dalam movie, okay. Walaupun aksesoris ni kita dapat satu je, tapi dari segi movie accurate dalam robot mode ni berbaloi untuk korang dapatkan Transformers Studio Series 49 Bumblebee ni, okay. Jadi jadi Abang akan buat lagi video-video unboxing dan review collection Abang akan letak dekat YouTube channel Abang, korang boleh tengok. Dan kalau korang ada apa-apa figure yang korang nak Abang review, korang boleh komen dekat video ataupun dekat channel Abang cuba buat, okay. Jadi terima kasih korang sebab support Abang. Kita jumpa lagi untuk video akan datang. Terima kasih korang. Assalamualaikum. Bye bye.